Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta selamat pagi. Semoga kita semua kurniakan kesihatan yang baik, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita seluas-luasnya, insyaAllah. Amin amin alamin. Hari ini 9 hari bulan Ogos 2026. Saya sekarang ni on the way nak pergi ke Valley Center Rawang sebab kita orang nak berkumpul dekat situ. Saya pergi bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang kerja di Malaysia. Kalau singkatannya YTTM, kita ada ride bersama-sama dengan Valley Center Rawang. Kita orang pergi ke Gen Blue yang diadakan dekat Setia Convention Center Setia Alam. Jadi apa yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama-sama sahabat-sahabat semua. Okey, kita jumpa dengan Valley Center Rawang. Alhamdulillah saya dah sampai. Dia dekat depan ni. Sekejap lagi ada taklimat serta dia orang ada sediakan sarapan pagi lah. Kita kena tukar baju Kena tukar baju. Kena tukar baju. Itu pun ada juga tu. Siapa lagi? Siapa? Faruk, Syarul, Wan. Faruk, Syarul, Wan. Syarul dengan Rawang, dia on the way. Saya dapat 5 dia sampai. Faruk saya berjaya. Faruk mana? Faruk tak sampai lagi. Okey, tak apa. Okey, sekarang macam ni. Okey, hari ni kita join Gen Blue under Willy. So, jadi Willy sekarang ni ada permintaan sikit permohonan dengan tracer ni. Jadi kita ada lebih kurang 100 biji lebih lah. Okey, supaya ada MC ada. Jadi dia minta tracer ni akan jadi marshal untuk konvoi ni sampai ke tapak Gen Blue di Setia Alam. Saya dengan Ali akan lead ke depan. Jadi yang belakang ni saya dah minta ada juga kita punya back Melaka yang belakang. Sama ada satu orang ke dua orang, biasa Zaki atau lagi siapa satu orang, Acai. Zaki dengan Acai ni jadi back Melaka kat belakang So yang lain ni saya minta dia duduk tengah-tengah pagar. Macam pagar lah kata ni sangat kan. Mana jadi sweeper jaga konvoi tu. Kita memang tak laju pun. Kan kalau kita laju fikir dia orang ni. Jadi kita akan guide lebih kurang kita kat depan tu 100, 110 tu 20 lah lebih tu. Kalau pasal 20 kat belakang tu emergency nak kejar tu dah. Kita akan cuba bawah sentuh lipat. Jadi yang tengah-tengah ni saya harap orang lain ni boleh jadi pagar jaga konvoi tu kan. Mungkin ada siapa ataupun yang dah tersesat kan, tapi jalan dia memang senang je. Kita akan masuk highway ni plus highway ni terus masuk NKVE. Okay, bila sampai dekat Jalan Duta dengan NKVE lepas Jejantas tu, kita akan ambil NKVE pergi ke Kelang tu sampai dekat exit Setia Alam. Okay, exit Setia Alam kita akan keluar dekat exit Setia Alam tu, melepasi tol, lalu jalan motor kat belakang dan kita akan buat U-turn selepas kita nampak Setia Alam City Center duduk sebelah kanan kita. Flyover yang ada nampak Top Glove punya menara. Jadi kita akan naik keluar kat situ, tepi kiri tu tunggu traffic light, kita akan U-turn balik, baru kita akan masuk sebelah kiri ke tapak event. Jadi bila masuk tapak event tu, dia cakap tak ada satu parking yang spesifik kata untuk ini ke apa, tak ada. Jadi kita harap nanti kita adjust susun je lah. Kita susun, kita masuk parking tu mana kita susun je lah. Siapa masuk macam mana pun, jadi masuk ke kawasan parking je lah. Lumayan tolong alert lah. Rohit, Abang Pola dengan Ali. Back Melaka, Zaki dengan salah Acai. Jadi kalau tujuan kita kata back marker ni, maknanya kita nampak dia orang ni konvoi tu dah habis lah. berapa jauh tak? Sini ke sana. Kalau dari rumah saya Sungai Buloh ke sana tu lebih kurang 40 kilo. Sini campur sini Rawang ke Sungai Buloh. Lebih kurang 50-60 ke bawah.
10 km lebih sikit. Kurang lebih sejam lah. Ha? Kurang lebih sejam lagi. Kurang lebih pun macam tu lah. Sejam lah. Tapi tak sampai lah. Kalau setengah jam kita bang. Gini saja. Kadang-kadang ramai Mungkin dapat sejam tu. Okey, itu saja. Depan saya dengan Ali. siap dua pelajar tu nampak saya tutup saya akan ke belakang balik keluar daripada jalan pertama juga jaya nampak saya dah tutup cumanya minta tolong Haji Alim sebagai media YTCM Haji Alim sebagai media YTCM Jadi kena kejar Haji je lah. Duduk sebelah Haji je lah. dah kita duduk tadi dia Baru banyak muka dalam video Haji ni. Saya kena tu patah pula. Saya jaga Haji. Saya jaga Haji. Saya jaga dia. Bukan saya. Saya jaga Haji. Dia. Tiba-tiba Haji. Betul lah. Yalah tadi saya Dua lorong, 3 lorong. Saya pun kawan lama ni. Kawan lama ni. Alamak, padu lah. Defect. Oh, defect. Alamak. Ni kena komplain ni, Okey, bro. Siapa lagi yang belum ambil t-shirt? Siapa lagi yang belum ambil t-shirt? macam lain-lain ni dia nak maklum dia kata kawan yang masuk kita guide dia punya master kita akan bagi tahu siapa kepala Apa macam ni? Sekejap lagi saya akan panggil semua banyak saya satu orang baru saya akan InsyaAllah. Selepas saya akan kita akan bergerak saya Let's bawa ni Apa motor apa bawa kali ni? Kali ni 16 sama. 16 pula. Sebab anak ikut belakang mah. Oh. Tapi dengan tiga. Itu hari bawa motor besar. Ini sekarang motor kecil pula. Hari aku bawa 16 mah. Ya. Dah masa burung itu hari. dia tak apa bos tu bos motor Sudah jual Timai. Oh. Wah, aksesori cantik tu semua jual lah. Oh, itu suara. Oh. Sebab kena tukar. Kena tukar motor. Oh. Planning lagi lah. Oh, itu Timai tak ada lah. Alah toke kedai mah. Apa mahiran? dia nak sarung kunci dia dalam tu Ada sarung kunci. Saya Nama saya Aini, saya wakil daripada Wilayah Sultan. Sebelum saya teruskan briefing, saya nak tegaskan satu kejadian yang baru saja terjadi tadi. Okey, sejujurnya saya rasa benda ni bukanlah benda yang besar jika terdapat kesabaran daripada pihak tertentu untuk bersabar. Sesiapa yang pernah join event dengan saya selalunya tahu style saya. Di hujung saya akan cuba usaha, betul tak? Betul. Jarang sekali saya akan lepas tangan. Tapi atas rasa tidak sabar yang menyebabkan benda ini terjadi. Jadi saya harap janganlah menunding jari ke atas pihak kami. Okey. Sejujurnya listing tu saya dapat daripada pihak yang pertama dan dibagi pada saya. Saya hanya ikut pada listing tersebut. Jadi saya harap janganlah ada kata-kata di belakang ataupun desas-desus yang tidak elok untuk memutuskan silaturahim kita. Selepas ini akan datang mesti akan ada event lagi, betul. Saya harap kita dapat settlekan dengan tenang. Percayalah, saya adalah seorang yang sangat bertimbang rasa dan bertolak ansur. Selalunya kalau saya cakap sabar, menunggu, benda tu akan ada. Tapi kalau saya cakap minta maaf, tak ada. Bermakna benda tu memang tak ada. Jadi saya harap benda ni habis di sini tanpa perlu digosipkan di luar. Minta maaf daripada pihak kami juga, okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni adalah Presiden Artupai, okey, untuk Tracer Group. Opet, siapa kenal Abah sahabat. So yang ini adalah kita punya Willy punya bosses. Okey, dia adik editan. Okey, yang ini dengan yang ini adalah kita punya lead marshal untuk grup Tracer. Okey, disebabkan mereka adalah grup Tracer, saya letak di hadapan dan saya telah remind mereka supaya tidak terlalu laju. Dan you all kena ingat ikut mereka. Kalau mereka terlalu slow, terpaksalah korang slow. Kalau mereka terlalu laju, on dorang. Cuba ingatkan yang kat belakang ada anak-anak ikan. Janganlah laju-laju ikut-ikut hati. Okey, sentiasa ingat. Kita
atas permintaan pihak Willy, kita dalam mood convoy. So bila kita dalam mood convoy ni, kita akan ada lead marshal, kita akan ada back marker dan kita akan ada kat tengah-tengah sweeper. Jadi tracer ni seramai 17 orang, 17 biji. Kita akan cuba kawal konvoi ni supaya kita sampai dengan selamat. Tapi balik tu nanti semua masing-masing lah. Jadi cuma saya nak bagi tahu saya, Poland dan Ali ni di depan. Jadi mana kalau boleh jangan potong marshal. InsyaAllah kita takkan lebih daripada 120 km. Kita faham. Kita memang kalau boleh nak slow. Tapi hari ni kalau mood kita slow, kita punya konvoi mood tu tak apa. Kita hari ni saja. Maaf kalau orang kata hari lain kita belasah-belasah lah. Sebab hari ni kita lebih pentingkan sebab kita bawa nama Willy dan kita bawa konvoi kita Jam Blue ni supaya jangan jadi isu yang sebelum-sebelum ni lah. Kan event semua orang faham Jadi kita harap kita semua dapat dengan selamat. Dan kita dekat belakang sekali kita akan letak juga di belakang motor macam Y16 pun kita akan ada 2 biji tracer belakang menandakan kalau diorang ni sampai dekat saya tu menandakan konvoi tu dah ada semua. Jadi kita akan gerak balik dengan mood speed yang saya cakap tadi lah. Tapi saya tak risau sangat sebab kita punya perjalanan road kita ni adalah highway. Kita akan masuk dekat Rawang punya tol dan kita akan exit keluar melalui NKVE dan terus keluar Setia Alam. Okey, sampai Setia Alam tu bila kita dah nampak tapak event tu kita akan buat U-turn. Di atas tu ada traffic light, kita akan buat U-turn dan terus masuk ke kiri balik ke tapak event. Jadi bila sampai tapak event tu, tadi saya dah tanya Willy, dia kata mana tanggungjawab kita hari ni supaya ride sampai sana mood convoy dengan selamat. Okey, terima kasih. Ada apa-apa nak cakap? So ini hari kita ikut dalam satu barisan tak kira Dufai ke, Kapcai ke apa semua kita ikut tracer depan dengan Okey, dan lagi seorang ni Haji Alim. Haji Alim ni dia media kita. Jadi dia selalu akan buat kita punya foto, kita punya video. Kalau nampak hazard signal dia, double signal dia tu, dia potong ke dia apa, jangan kejar dia. Dia bukan racing aja. dia bukan ajak racing. Dia cuba akan ambil kita punya photoshoot footage video-video kita. Terlepas Okey. gambar. Kalau siapa nak gambar banyak follow dia. Okey. Okey, so apa yang apa nak cakap? Okey, so sebelum berakhirnya lagi sekali kami daripada pihak Willy meminta maaf di atas segala kekurangan ataupun kelemahan. Sesungguhnya kami telah mencuba yang terbaik. Jadi diharapnya semua dapatlah faham dengan hati yang terbuka. Okey, sebelum kita memulakan perjalanan, kita akan memulakan dengan doa. Selepas itu kita akan turun foto dan kita akan bergerak mengikut apa yang Cik Poland kata tadi. Okey, siapa yang akan baca doa? Okey. Jadi Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه في الحال والمآل انك سميع الدعاء فاغفر لنا وارحمنا ووالدينا واخواننا ومن حقنا في قبر من احسن الينا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم بجمالك على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا في السلامه وعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم ya lagi maha memelihara. Peliharalah perjalanan kami pada hari ini. Kurniakanlah keselamatan kepada kami. Janganlah kami bersifat kokoh kapah masa menunggang kenderaan kami ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat menunggang dengan tenang dan selamat sampai ke lokasi yang kami tuju ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan itu juga kami memohon kepadamu agar perniagaan Willy akan bertambah maju di masa-masa hadapan ya Allah. Dan mudah-mudahan dapat lagi mengadakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup hari akhirat. Bebaskanlah kami dari azab neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya nak minta tolong. Okey, semua susun dekat depan ni, pegang flag Willy dengan Yamaha, kita ambil gambar dan
slow-slow kita fly off bergerak. Boleh? Okey, tolong. Semua dekat sini je sebab motor terlalu banyak, kita berdiri di hadapan saja. Flight mana? Okey, jom. Okey, okey. Okey. Okey, jom. Dah. Okey, depan sikit. Dapat ya, kita dapat. Tak dapat. Keluar. Sekarang ada lah. Masuk itu ke sekarang. Keluarkan sikit. Abang handsome tiga orang dapat lagi. Boleh masuk. Okey. Kita ya. Okey.
I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Ya, video yang dapat saya kongsikan untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.